Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Dalam laporan kali ini, kita akan kongsikan ringkasan bantuan utama yang dijangka masuk serta beberapa tarikh penting yang perlu diberi perhatian oleh para penerima. Antara yang paling awal ialah bayaran SARA 2026 bagi bulan Jun yang dijadualkan bermula 1 Jun 2026. Bayaran ini dikreditkan terus ke MyCat penerima yang layak. Bagi kategori isi rumah dalam rekod e-kasih miskin dan miskin tegar, bantuan adalah RM200. Manakala isi rumah bukan e-kasih menerima RM100. Untuk warga emas tanpa pasangan, kategori e-kasih menerima RM150 dan bukan e-kasih RM50. Bagi bujang berumur 21 hingga 59 tahun pula, e-kasih miskin dan miskin tegar menerima RM100, manakala bukan e-kasih RM50. Bantuan ini boleh digunakan secara tanpa tunai di kedai terpilih untuk pembelian barangan asas keperluan harian. Seterusnya, bantuan budi diesel dijangka dibayar sekitar 9 Jun 2026 dengan jumlah RM400. Bayaran ini merangkumi bantuan utama serta komponen tambahan seperti yang telah diumumkan sebelum ini. Permohonan masih dibuka melalui portal rasmi budi diesel. Namun bagi permohonan baharu yang lewat diluluskan, bayaran mungkin hanya diterima pada bulan berikutnya. Bagi bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat pula, bayaran dijangka diteruskan seperti biasa sekitar minggu kedua Jun. Jumlah bantuan JKM adalah antara 100 hingga 600 bergantung kepada kategori seperti warga emas, kanak-kanak, OKU dan bantuan AM. Tarikh bayaran boleh berubah mengikut negeri dan proses semasa. Selain itu, bantuan sara hidup nelayan dan veteran ATM turut diteruskan pada Jun 2026. Nelayan darat menerima RM250, nelayan laut RM300, manakala veteran ATM RM500. Bayaran lazimnya dibuat pada minggu pertama atau kedua setiap bulan. Untuk sumbangan tunai rahmah atau STR 2026, Fasa 3, bayaran dijangka sekitar Ogos 2026 atau lebih awal pada Julai jika ada perubahan jadual. Namun perhatian utama ketika ini ialah tarikh tutup rayuan dan permohonan baharu STR Fasa 3 yang berakhir pada 15 Jun 2026. Penerima berstatus lulus hanya perlu menunggu bayaran dikreditkan, manakala mereka yang tidak lulus masih boleh membuat rayuan sebelum tarikh tutup tersebut. Permohonan baharu juga perlu dibuat sebelum 15 Jun bagi peluang dipertimbangkan untuk Fasa 3 dan Fasa 4. Selain itu, tuntutan MySalam bagi manfaat hospitalisasi akan ditutup pada 30 Jun 2026 bagi kes tahun 2025. Melalui skim ini, pesakit yang dimasukkan ke wad sekurang-kurangnya 1 hari boleh menuntut RM50 sehari sehingga maksimum 14 hari dengan jumlah keseluruhan 700. MySalam juga menyediakan manfaat penyakit kritikal sekali seumur hidup sehingga RM8,000 bagi penerima yang layak. Tuntutan perlu dibuat sebelum tarikh tutup melalui portal rasmi MySalam. Setakat ini tiada perubahan besar diumumkan bagi jadual utama bantuan Jun 2026, namun orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk sumber rasmi bagi mengelakkan maklumat tidak sahih. Itulah ringkasan bantuan dan peringatan penting sepanjang bulan Jun 2026. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa terus ikuti perkembangan bantuan semasa. Jumpa lagi dalam video seterusnya.